ngeteh bersama kami. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi kita dalam episod yang ketiga podcast Jom Mengetih at KKKL bersama saya hos anda Fazli Dapati. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang dua buah program yang semakin mendapat perhatian dan permintaan daripada komuniti di luar sana, terutamanya pada pelajar-pelajar lepasan SPM. Dua program yang dimaksudkan ini adalah Sijil Reka Bentuk dan Pembuatan Perabot atau dikenali sebagai SRP dan juga Sijil Animasi 2D atau dikenali sebagai SDD yang ditawarkan di Kolej Komuniti Kuala Langat. Kita bertuah pada hari ini, kita akan bersama dengan dua Iron Lady ataupun dua ketua program yang di sebelah kanan saya berbaju kelabu bertudung biru, Puan Syakirah binti Murad, Ketua Program Sijil Animasi 2D SDD. Dan di sebelah kanan saya yang paling hampir ni, okey, yang berbaju oren bertudung kayu, Puan Fatimah Wati binti Hamzah, Ketua Program SRP. Apa khabar kedua-dua panel? Sihat alhamdulillah. Sihat alhamdulillah ya. Okey, selamat datang ke podcast Jom Mengetih. Terima kasih kerana menjemput KKKL. program SDD dan juga SRP untuk sesi podcast ini. Wah, dah sekali kan sekali. Okey. Alhamdulillah, bersama dengan tetamu jemputan kita hari ini, kita akan mengupas dengan lebih dalam apa itu SRP dan apa itu SDD. Sebelum kita terus lebih lanjut, eloklah kita mengenal sedikit latar belakang kedua-dua panel kita pada hari ini, dan kita boleh mulakan dengan Puan Fatimah kita. Silakan Puan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Tengku, boleh Encik Tengku ya. Okey, saya Puan Fatimah Wati binti Hamzah, ketua program SRP yang baru dilantik. So saya memulakan perkhidmatan di Politeknik Kota Kinabalu Sabah pada 1 Mac 2005 sehingga 2012. Kemudian dipindahkan ke Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ataupun Politeknik Shah Alam 2012 sehingga ke 2020. So background saya adalah Bachelor of Science in Furniture Technology. And then pada 2020 saya telah menyambung pengajian. Saya dapat HLP, cuti belajar 2 tahun. Menyambung di UPM. Master Science in Industrial Design. Kemudian reposting ke sini pada penghujung bulan 2022. Saya di sini sehinggalah sekarang. Di sini saya mengajar teknologi berkaitan dengan perabot. Di Politeknik lebih kepada work based teknologi. So dia lebih meluas, di sini lebih fokus kepada perabot sahaja. Perabot sahaja. Ya. Jadi kalau kita tengok sedikit background tadi tu, kita boleh katakan dah hampir 20 tahun berkhidmat ya Puan ya? Ya. Daripada 2005 sehingga 2025 20 tahun. Itu baru intro sikit dah tahulah pengalaman yang ada pada ketua program SRP ni Seterusnya Puan Syakirah, boleh kenalkan diri. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Syakirah binti Murad. Sedikit pengenalan lah tentang diri saya. Saya daripada program Sijil Animasi 2D. Sedikit latar belakang perkhidmatan lah. Saya mula berkhidmat di Kolej Komuniti Segamat pada 2010 sehingga 2015 dalam bidang yang samalah, Sijil Animasi 2D. Dan 2015 sehingga sekarang ni saya berkhidmat di Kolej Komuniti Kuala Langat dalam bidang yang sama juga, bidang Sijil Animasi 2D. Dan sedikit latar belakang berkenaan dengan sedikit pengenalan diri. Sedikit daripada awal balik, nama balik okey. Terima kasih. Sekejap. Tak nafas. Okey. Diam. Okey. Terima kasih. Saya Syakirah binti Murad.
sejarah animasi 2D. Sedikit pengenalan latar belakang perkhidmatan saya lah. Saya mula berkhidmat di Kolej Komuniti Selamat pada 2010. Johor Ya, Johor. Sehingga 2015. Kemudian daripada 2015 hingga 2025 sekarang ni di Kolej Komuniti Kuala Langat. Jadi dalam bidang yang samalah sejak animasi 2D. Sedikit pengenalan juga tentang saya punya pembelajaran saya sebelum ni. Saya menyambung pelajaran dalam bidang degree dalam multimedia dan menyambung juga pelajaran dalam bidang Masters in ICT dan telah pun menamatkan pengajian pada 2020. Dan sekarang ni berkhidmat di sini dan baru saja dilantik sebagai ketua program bagi bidang sejarah animasi 2D di sini. Baik. So difahamkan kedua-dua panel ini adalah baru dilantik ketua program bagi tahun 2025. Jadi satu orang kata new chapter. Chapter baru 2025 ni dibuka dengan pelantikan ketua-ketua program yang baru. Alhamdulillah, terima kasih Puan Syakirah. Kalau tengok kat sini, kalau kita dalam perkhidmatan yang sini Puan Fatimah. Tapi yang sini di KKKL Puan Syakirah. Nampak perbezaan kat situ. Sikitlah Baik, kita teruskan dengan kita nak tanya benda yang orang kata hands on ni. Dia lebih kepada SRP. Mereka bentuk perabot Puan Fatimah Okey, apa yang kita boleh diceritakan, apa yang boleh difahamkan bila sebut program mereka bentuk perabot, pembuatan perabot atau SRP ni? Boleh terangkan sikit? Basically kalau kita tengok nama program tu, di depan dia adalah seni reka dan pembuatan perabot. Betul. Maksudnya kita perlu mereka-reka dulu. Mereka-reka dulu. Mereka-reka maknanya kita kena perlu berimajinasi. So transfer knowledge daripada kita punya imajinasi tu. So bolehlah kita mereka-reka, baru boleh buat perabot. Baru kita apply kan? Ya, baru kita apply. Tapi dia beza dengan interior designer. Dia ada similarity tapi ada beza sebabnya ID biasa mereka hanya keluarkan idea. So katakanlah dia keluarkan idea macam nak buat table ni. Tapi dia tak tahu proses pembuatan. So bila SRP dia tambah, dia ada knowledge untuk kita sediakan cara buat. Sebabnya dia tak semestinya apa yang kita design kita boleh manufacture. Betul. It's a different thing. Betul. Sama juga kalau konflik antara engineer dengan arkitek. Dia akan ada konflik. Betul. So bila di SRP ni ataupun masa di politeknik juga work based teknologi kita ajar daripada basic, daripada A to Z. Cara nak plan design macam mana, so keluarkan design tu. Ini adalah salah satu contoh yang dihasilkan oleh pelajar SRP. Semua ni lah, termasuk yang dekat stage dekat depan tu pun pelajar SRP. So bila dalam proses manufacturing mereka akan belajar first macam mana nak select material. Kayu ada banyak jenis. Kemudian cara nak potong macam mana. Hardware kita nak pakai macam mana. Skru apa yang sesuai, paku apa jenis, semua kita kena tahu. And then bila kita nak apply finishing ni kemasiapan lah. So kita bukan main just bubuh je. Tiba-tiba kita kata nak bubuh cat hitam lah. Tapi kita kena tengok kalau kayu ni pine kan. So pine dia punya era kayu tu nampak cantik. So rugi kalau kita padamkan dia dengan cat warna hitam. So kita dah hilang nilai estetika. Tak timbul lah dia punya tu. Macam ni kita apply cat clear kan. Cat clear so nampak era kayu, so nilai estetika kayu pun dapat kita enhance kan. So from A to Z kita akan ajar. So di college ni lebih kepada kemahiran lah. Kita memang hands on. Memang mereka diajar menggunakan table saw, miter saw, semua segala-gala jenis basic machinery yang digunakan di industri. Bermakna apa yang ada kat industri ni basicnya ada di Kuala Langat? Ya, ada. So bermakna pelajar tu bila keluar tu dia dah mudah lah nak mengenali mesin ni mesin apa kan? Kalau diorang dah nak pergi praktikal pun kita dah, maknanya kita dah sediakan dia basic knowledge untuk dia dah masuk ke dalam alam industri. Jadi kita dapat tengok apa yang kita ada pada hari ini yang sedang duduk berada di coffee table kita ni adalah hasil daripada pelajar Kolej Komuniti Kuala Langat dalam bidang SRP ni. Mereka bentuk perabot. Jadi kita boleh berimajinasi dan diajar untuk berimajinasi dan melaksanakan, tapi tidak boleh berhalusinasi. Ingat tu. Seterusnya dalam SRP ni pula, dia dah kenal, dia dah belajar basic, dia dah belajar pasal apa orang kata machinery kan.
So dia punya prospek kerjaya ni bagi pelajar-pelajar yang ambil bidang ni, boleh tak Puan ceritakan sikit? Okay, basically kita tekankan hands on kan, sebab kita di bawah TVET. So kebanyakan mereka ni bekerja di bidang industri lah, bidang perabot. So ada yang menjadi usahawan perabot, ataupun mereka start dengan bengkel-bengkel kecil dulu. Biasanya bengkel lah, kita panggil ataupun workshop. So dia adalah basic machineries. Table saw tu yang paling, table saw sanding machine itu yang paling basic lah perlu ada kan. Kemudian ada juga pelajar SRP ni yang menyambung pengajian ke peringkat diploma. So kita ni juga merupakan feeder kepada Politeknik. So Politeknik ada dua yang dia boleh sambung, Politeknik Shah Alam dengan Politeknik Kinabalu. Kemudian ada juga pelajar kita yang sambung pengajian di Kolej Kemahiran Tinggi Mara, Rembau, Negeri Sembilan. And then yang dua sem lepas menyambung pengajian di Teknik Usahawan di IKM Al-Star. Jadi laluan kerjaya ni, prospek dia ni besar lah sebenarnya kan. Dia besar. Boleh bekerja menjadi usahawan, yang mana kalau kita tengok, kalau bidang perabot ni sebenarnya prospek dia besar dalam usahawan ni kan. Perniagaan ni, kemudian dia kalau dia tak minat berniaga, dia boleh sambung pengajian. So laluan tu ada. Kalau dia bekerja dengan industri pun dia boleh jadi QC, supervisor. So orang kata dalam kilang tu sendiri pun ada dia punya post. Bermakna pengisian yang dibagi ni orang kata dah lengkap secara asasnya untuk pelajar ni memahami kan, daripada mesin dia, keselamatan dia kan. Jadi matlamat program SRP ni nampaknya orang kata jelas lah kan. Apa yang nak dicapai kan. Ya betul. Itu SRP. Kali ni lepas ni kita beralih kepada SDD kan. Terima kasih Puan Fatimah atas introduction dan maklumat yang lengkap. Boleh membantu penonton-penonton di luar sana dapat idea, boleh berimajinasi macam mana dan apa yang boleh ditawarkan oleh perabot ni tadi ya. Seterusnya SDD. SDD ni pula, kalau tadi perabot dia ada imajinasi, dia ada mesin dia. So SDD, apa program animasi 2D ni? Boleh terangkan? So firstly, untuk disebut pasal imajinasi tadi tu, same things applied dalam CJ Animasi 2D juga. Mesti ada imajinasi juga. Mesti ada imajinasi juga. Daripada imajinasi kepada idea. Bukan angan-angan Mak Jenin. Dia angan-angan yang kena transfer. Kena transfer ke dalam bentuk idea dan seterusnya menghasilkan projek-projek animasi 2D lah. So basically konsep dia sama. Pelajar-pelajar yang menyambung pelajaran ke dalam bidang CJ Animasi 2D sini, dia bermula daripada imajinasi dia orang, idea cerita tu, dia orang akan hasilkan satu animasi yang lengkap daripada semester 1 sehinggalah semester ketiga tu. Dia orang akan hasilkan idea cerita, dia orang akan hasilkan skrip, dia orang akan hasilkan reka bentuk karakter, dia orang pendek kata yang masuk CJ Animasi 2D ni sekiranya dia ada skill untuk melukis, dia ada bakat melukis, ada kreativiti yang tinggi, insyaAllah cerita yang dihasilkan ataupun hasil animasi yang dihasilkan tu memang baguslah. Jadi untuk CJ Animasi 2D ni antara yang pelajar akan belajar di Kolej Tinggi Langat di sini dalam CJ Animasi 2D ni, penghasilan skrip pada semester 1. Kemudian daripada penghasilan skrip tu dia orang akan mula design karakter. Design karakter berdasarkan idea cerita masing-masing tu kita bagi kebebasan kepada pelajar dengan menggunakan konsep cerita yang kita dah tetapkan. Dan pelajar akan hasilkan idea cerita, reka bentuk karakter, design karakter, design background, kena melukis lah, banyak melukis. Lepas tu design props untuk cerita. Lepas tu dia orang akan bila dia orang dah pergi kepada SEM 3, SEM 2 dan SEM 3, dia orang akan mula belajar dengan menggunakan perisian. Kalau SRP tadi digunakan mesin, kita menggunakan perisian. So perisian-perisian yang disediakan software yang disediakan di Kolej Tinggi Langat ni adalah antara perisian yang boleh membantu pelajar untuk menghasilkan animasi yang baguslah. Daripada skrip dia orang, daripada design karakter, design background, design props, dia orang akan hasilkan ke dalam bentuk animasi. Yang mana semester 3 dia orang akan hasilkan satu projek yang lengkap, yang menghasilkan animasi yang
yang sempurna lah orang cakap. So penting untuk pelajar atau bakal pelajar yang masuk kerja animasi 2D ni mempunyai minat dan bakat juga. Ada yang tak ada minat tapi dia kurang menyerlah dekat bakat. Tapi as time goes by dekat sini dia boleh asah bakat tu lah pelan-pelan. Bakat tu boleh diasah. Bakat tu boleh diasah asalkan pelajar tu ada minat untuk sama belajar. Okey, dia ada minat sama belajar, dia bakat tu boleh diasah. Kita ada tenaga pengajar yang mahir, yang pakar untuk mengajar melukis daripada basic shapes sampailah kepada lukisan animasi, lukisan karakter yang lengkap. Macam tu. Okey. So bercerita tadi saya tertarik dengan satu yang dibagi tahu tadi, bakat. Bakat ni kalau ada satu ekstra knowledge pada dia. Betul. Kan kemahiran yang dah tersedia. Betul. Tapi kalau bakat ada sikit, kita akan asah sampai berbakat. Ya, asal sampai boleh. Lepas tu dia dia punya ni sama, mesti berimajinasi. Dia mesti ada daya imajinasi dan daya kreativiti yang tinggi juga. Sebab dia kena imagine. Jadi dia banyak menggunakan apa orang kata, semestinya kalau pakai buah fikiran lah. Ya, betul. Kena memikirkan, kena melihat dengan lebih dalam. Betul. Jadi untuk ini orang kalau kita kata benda tu lebih kepada macam wow, kena berfikir, kena banyak termenung. Tapi menung bukan sebarang menung lah. Bukan menung kosong. Bukan menung kosong kan, dia berilmu. Jadi prospek kerjaya bagi SDD ni, sebab tadi ada dengar bakat kena ada, boleh melukis, ada ajar skrip. Ni nak jadi script writer ke, nak jadi pelakon ke, nak jadi pelukis berbakat ke, boleh kita cerita. So daripada yang saya sebutkan tadi tu, penghasilan skrip, lukis karakter, lukis background, lukis prop, semua tu dah nampak dia punya prospek kerjaya dia ke arah seseorang yang boleh menghasilkan skrip writer. Jadi antara prospek kerjaya untuk bidang sejarah animasi 2D di Kursus Multi Kuala Langat ni, antaranya macam yang disebutkan tadi, script writer, penulis skrip. Boleh jadi script writer juga? Boleh. Kemudian yang itu kena bakat menulis lah kan? Bakat menulis. Dia kena, memang kalau semester 1 dekat sini dia mula dengan skrip, so dia memang kena ada bakat menulis tu juga. Tapi macam saya cakap lah tadi, kalau kata bakat menulis pun kurang, kita sentiasa akan bagi pendedahan kepada pelajar lah. Contohnya contoh-contoh skrip yang ada. Dia orang akan praktis menulis dengan baik. Praktis buat ayat dengan lengkap, so dapat hasilkan skrip yang bagus lah. Jadi prospek kerjayanya antaranya adalah script writer, background artist, storyboard artist, yang lain-lain, character design, lebih kepada menghasilkan lebih kepada mereka bentuk karakter, contohnya dalam, macam dalam bidang animasi lah dalam bidang animasi. Contohnya dalam macam saya beritahu tadi kan, bakat tadi dengan minat tu kan. Ada pelajar yang dia boleh menulis, tapi dia kurang skill dalam melukis. Dia boleh menulis tapi kurang melukis. So dia mungkin boleh fokus kepada script writer. Ataupun pre-production punya part lah. Pre-production maknanya dia macam lebih kepada brainstorming idea, lebih kepada script writing dan sebagainya lah. Ada pelajar yang mungkin kurang menulis, kurang bakat untuk menulis, tapi dia hebat dalam skill melukis. Jadi yang hebat dalam melukis ni, dia banyak cabang dia boleh pergi. Dia boleh jadi background artist, dia boleh jadi character designer, dia boleh jadi storyboard tu juga, storyboard artist. Dan antara yang lain juga, kalau kita tengok yang tu adalah yang berkaitan dengan animasi. Ada juga antara alumni kita yang sedang dan pernah berkhidmat di studio production, animation, dan ada juga alumni kita yang terlibat dalam bidang mural secara besar-besaran. Jadi maksudnya dia bukanlah, kalau kata dia belajar animasi ni, bukanlah dia kena buat animasi semata-mata. Dia punya kreativiti tu boleh diaplikasikan banyak tempat. Banyak tempat. Kira ini platform lah. So kalau saya sebutkan mural tadi pun, mural tu pun adalah salah satu cabang dalam bidang seni. So yang tu pun adalah kelebihan yang ada pada pelajar kita, yang dia boleh praktikkan selepas habis belajar ataupun selepas dia menamatkan program pengajian di sinilah. Selain itu juga ada juga pelajar kita yang akan menyambung pelajaran lah ke bidang yang lebih tinggi. Macam sekarang ni adalah sejarah animasi 2D, dia akan sambung ke dalam bidang diploma dan degree. Dia boleh sambung ke dalam ke Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin PTSS Perlis. Dia boleh pergi ke Politeknik Ibrahim Sultan JB, yang mana yang ada bidang-bidang yang berkaitan dengan animasi. Dia sambung lagi lebih lah.
Jadi kita boleh kata bahawa kedua-dua sijil ini dia dua-duanya ada laluan untuk sambung belajar. Bukan terhenti setakat di sijil saja. Dia boleh sambung diploma dia di politeknik terpilih lah. Betul. Jadi itu kita nampak sebagai peluang kedua untuk pelajar-pelajar ni kan, bila dia dah habis pengajian dia, mungkin dengan SPM dia tak mampu untuk ke diploma, tapi dengan sijil yang kita bagi ni adalah laluan untuk dia ke diploma. Menarik Okey, kalau saya nak boleh tambah sikit untuk SRP ya. Dia SRP juga kita ada, selain daripada diorang sketch, lepas diorang sketch dia akan transfer kepada technical drawing. Ada juga technical drawing dia. Technical drawing, and after that kita pergi kepada digital. Digital ni kita sediakan untuk perisian AutoCAD dan juga SketchUp. So mana yang tak boleh, kadang-kadang memang dia ada yang orang kata kaku. Tangan tak lurus tu. Tangan tak boleh nak sketch. Tapi dia mahir pula dalam yang guna software. So software ni kalau ni dia, kalau di industri dia memang perlukan. Pernah dulu pelajar politeknik dia ditawarkan draftman dengan gaji 2,500 diploma. So saya rasa sijil pun boleh pergi. And then bila kita gubal kurikulum yang baru ni, kita dah matchkan dengan politeknik supaya diorang dapat exemption credit. Contoh di SRP kita ajar AutoCAD level 1 dan level 2. So bila dia pergi contoh ke Poli Besut salah satu lagi, dia boleh dapat exemption untuk AutoCAD di sana. Kita dah matchkan. Itu advantage lah. Kelebihan kita bagi dia. Kita feeder dan kita memudahkan student juga dapat exemption credit. Jadi yang mana di luar sana tu yang melukis sketch tak berapa pandai, jangan risau. Kita ada software yang boleh membantu. Mungkin macam Puan Fatimah cakap tadi, kurang dekat sketch tapi menguasai IT tu, teknik digital tu boleh melukis dengan lebih baik. Alright. Okey, kita dah cerita pasal program kan, SDD-nya, SRP-nya, apa yang belajarnya, semua menarik. Kan kalau orang tak masuk dia tak tahu kan, tak kenal maka tak cinta. Kan? Jadi apa yang diterangkan tadi tu sebenarnya sangat-sangat menarik dengan perabot dengan hasilnya di depan kita yang sedang kita menikmati dengan selesa ni, dan juga SDD dengan hasil drawing ni kita tengok sini ada drawing sikit sebanyak, tak ada masuk semua lah kan, masuk semua kan penuh kan, cuma dia ada drawing ini. So pelajar ni lepas habis belajar ni dia dah jadi alumni. Ada tak kita cari ataupun kita lihat apakah perkembangan alumni ni SDD? Okey, so untuk alumni SDD macam saya beritahu tadilah, ada antara alumni kita yang sambung pengajian ke peringkat lebih tinggi. Dalam bidang yang sama, sebab dia orang nak teruskan lagi dia orang punya minat dan dia orang punya passion dalam bidang animasi ni. Dan ada juga antara alumni kita yang berkhidmat dalam bidang production animation sendiri yang sebenarlah, dengan skill yang dia orang ada dekat sini ni. Dia orang sebenarnya alumni kita ada yang dilamar oleh production company seawal latihan industri lagi. Maksudnya company dah nampak bakat pelajar ni, dia boleh hasilkan drawing contohnya ataupun jalan cerita contohnya yang bagus. Ada antara production company yang dah melamar dia orang untuk buat internship di situ dan terus dapat kerja kat situ juga. Maksudnya daripada semester 3 tu pelajar-pelajar kita dah mula boleh keluarkan bakat dia orang, bukan bakat lah, kebolehan dia orang yang sebenar untuk tonjolkan kepada industri pula, supaya industri nampak apa yang dia orang boleh bagi kepada industri lah. Dan industri kebiasaan dia akan memilih pelajar yang memang betul-betul talents lah, yang ada talent untuk menghasilkan animasi. Jadi untuk alumni kita yang sebelum-sebelum ni, ada yang dah pun berkhidmat di production animation, ada yang menyambung pengajian tadi dan menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Dan ada juga yang terlibat dalam bidang boleh saya katakan bisnes lah, sebab dia boleh dapat tempahan untuk mural. Usahawan yang berjaya lah, boleh saya katakan usahawan yang berjaya lah, sebab dia punya
job tu adalah job yang besar-besar yang didapatkan, dan kita pun sentiasa berkolaborasi dengan alumni kita, especially yang terlibat dengan industri dan juga yang terlibat dengan tak bidang, tinggalkan macam tu tak tinggal. Kita sentiasa setiap tahun kita sentiasa akan adakan aktiviti yang melibatkan alumni. Kita akan jemput alumni kita ke sini ataupun kita ke tempat dia orang untuk buat aktiviti sama-sama dengan pelajar. Dan dalam masa yang sama kita dapat dedahkan juga kepada pelajar-pelajar kita dekat sini, lepas habis dia korang dekat sini, apa yang korang boleh buat ataupun mana tempat yang korang boleh pergi. So macam kita cakap tadi lah, di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Betul. Kan. So kalau selagi pelajar tu ada passion untuk belajar, dia ada bakat, dia ada minat, dia tamatkan pengajian kat sini, dia boleh pergi mana-mana tempat yang dia nak pergilah. Macam tadi dah Lalang sebut tadi kan pasal hasil pelajar. So kalau boleh saya beritahu kat sini, ni antara hasil pelajar yang terkini yang kita pamerkan. Dan yang terbaru yang macam ni adalah poster coming soon 2025. So yang ni antara hasil kerja pelajar semester 2, yang mana dia orang hasilkan poster, dan daripada poster ni dia orang akan hasilkan macam dekat sebelah ni lah, yang lengkap ni kan. Dia akan hasilkan character design, dia akan hasilkan sinopsis cerita, dan semua hasil kerja ni dah pun dipamerkan dalam, kita ada anjurkan showcase untuk pelajar semester 3 dan 2 baru-baru ni, semester 3 yang lepas di KPT. Dan di situ pelajar-pelajar semester 3 dan semester 2 pamerkan poster hasil kerja diorang, dan juga daripada situ juga kita jemput industri, kita jemput juga jawatan kuasa penasihat program sebagai panel juri untuk menilai hasil kerja pelajar, dan kita jemput juga sekolah. Ini penting jugalah sebab kita nak bagi pendedahan kepada sekolah untuk hala tuju dia orang selepas SPM. So dia orang nampak dah, bila masuk sini ni antara hasil kerja dia orang. So yang ni antara hasil kerja yang terbaik yang kita boleh tunjukkan kat sini. Ada banyak lagi sebenarnya. So yang ni antara yang terbaik yang kita boleh tunjukkan. Dan yang ni juga orang kata yang kalau orang tanya belajar sejarah Universiti Dodi itu buat apa? So inilah antara yang boleh tunjukkan. Yang ini kita boleh katakan 100% pelajar ni. Pelajar yang buat. Kreativiti dia. Ya, daripada macam saya kata tadi, daripada idea cerita, dia akan hasilkan karakter, dia akan hasilkan background, dia akan hasilkan penceritaan untuk cerita tu lah. Dan animasinya dalam bentuk animasi lah kan. So yang ni antara hasil yang lengkap lah yang kita boleh tunjukkan kepada penonton lah. Baik. Kalau pelajarnya menghasilkan hasil kerja yang macam gini, bagaimana pula hasil alumni-nya? Pasti lebih menarik. Kalau kita nak tahu, masuk ke Universiti Kuala Langat, kita akan nampak siapa alumni-alumni berada dari belakang SDD ni. Okey. SRP, perkembangan alumni. Macam yang saya cakap sebelum ni, ada yang sambung belajar, bekerja dengan industri dan juga jadi usahawan. Selain itu kita saling orang kata contact each other. Kita lantik juga kita punya alumni sebagai jawatankuasa penasihat program. Di situ kita dapatkan feedback, terutama dari segi kurikulum. Adakah kurikulum kita menepati kehendak industri kan? Kemudian kalau kita ada program macam kereta, kita akan panggil. Kita akan panggil, dan kemudian kalau mereka nak menyumbang sharing info, sharing knowledge kan, kita akan panggil lah ke bengkel belakang untuk diorang buat sedikit demo, macam contoh macam mana cara nak apply kemasiapan, kan. Perkongsian dengan adik-adik dia lah. Perkongsian dengan adik-adik dia lah, pengalaman dia. Bukan hanya untuk pembelajaran, mungkin juga kadang-kadang diorang ni pelajar ada masalah pengurusan emosi kan. Emosi macam mana nak handle, nak siapkan assignment apa. So mungkin alumni tu boleh share dia punya experience kan, jenis sepanjang diorang belajar kat KKKL. Nak cerita pasal sebab dia lebih kepada hands on, penghasilan kan. Nak tak potong kayu tak jadi berabot. Kena potong kayu, nak kena kenal kayu kan. Jadi sepanjang Puan Fatimah di Kuala Langat ni 2 tahun kan. Boleh tak berkongsi pengalaman yang tak boleh dilupakan dalam SRP ni, ataupun pencapaian terbesar dia? Masuk inovasi ke, menang anugerah ke, boleh tak kita kongsikan pengiktirafan yang dapat ni?
Okay, sebelum pengiktirafan, saya share sikit kita punya aktiviti lah. Itu bersama dengan masuk sini saya terus pegang PA. So saya bawa penasihat akademik. Penasihat akademik. Nanti orang ingat kan jadi pembantu AS pula kan. So kita bawa dia ke hutan paya bakau Sijangkang tu sebagai aktiviti sampingan semua kan. Kemudian ada lagi kita pergi bawa pertandingan inovasi. Contohnya Pro IB tu peringkat international. Peringkat international. Kemudian ada juga alumni kita dulu dia mengikuti sukarelawan antarabangsa bawah YSSR itu. So itu selain itu dengan kolaborasi industri itu ada banyak lah. So bila kita kolaborasi, kita nak buat lawatan ataupun perlukan bantuan khidmat teknikal. Itulah kita punya pencapaian sebenarnya banyak lagi tapi itu di antaranya lah. Itu sedikit sebanyak sebenarnya dia lebih selain daripada buat mengajar kemahiran hands on, kesihatan mental pun dijaga. Kan dibawa pergi melawat paya bakau, tenang-tenangkan fikiran, tension sikit, tension asyik main mesin aja kan. Tiba-tiba sunyi. Tengok burung-burung terbang dekat paya bakau. Kan? Jadi satu yang menarik lah. Jadi pengisian pelajar ni bukan hanya masuk belajar mesin. Kan? Imajinasi mesin. Tak. Dia ada banyak program-program tambahan lagi sampai jadi sukarelawan pun ada kan. Bagaimana pula dengan SDD? Apakah pengalaman atau pencapaian yang tak boleh dilupakan ataupun yang menarik lah boleh dikongsikan? Kalau yang saya boleh kongsikan sepanjang saya ada dekat sini lah kan, antara pencapaian terbesar bagi program kita sejak MCDOD adalah kita pernah menganjurkan program cosplay. Yang mana dekat situ cosplay ni pun salah satu cabang dalam bidang seni dan juga ada kaitan dengan animasi juga lah. Nak jadi apa pun kena fikir juga kan. Jadi apa nak tiru siapa ke, nak inspire siapa ke, kena ada juga kan. So antara pencapaian terbesar sejak MCDOD dekat Kolej Sekolah Langat ni adalah penganjuran cosplay. Kita panggil dia sebagai animation cosplay, yang mana melibatkan penyertaan semua, bukan saja pelajar animasi, tapi kita libatkan semua pelajar-pelajar semua bidang kat sini, dan semua juga warga KKL semua warga KKL dan termasuklah staf dan juga staf pentadbiran dan juga pensyarah yang terlibat untuk pertandingan program cosplay ni lah. Jadi dekat situ kita boleh nampak kita boleh dalam masa yang sama program tu dijalankan, bukan saja kita bagi peluang kepada bidang lain untuk merasa, tapi kita juga dapat bagi pendedahan kepada orang yang selain daripada bidang animasi ni untuk tahu dan untuk faham karakter animasi, pakaian animasi, pakaian yang digunakan dalam animasi ataupun filem ke. So cosplay tu antara pencapaian terbesar yang kita jalankan kat sini dan mendapat sambutan yang sangat tinggi dan menggalakkan. Dan saya dengar viral lah. Ya, viral. Viral. Kita ada karakter yang viral juga, yang sampai sekarang masih orang sebut-sebut lagi. Masih lagi disebut. Masih disebut-sebut. Pelajar-pelajar sangat happening, ada sangat enjoy program tersebut sebab dia orang dapat express diri sendiri, macam tu. Dia orang dapat pakai apa yang dia orang nak pakai, dan dia orang dapat tonjolkan dia orang punya diri lah. Sama juga dengan pensyarah dan staf yang lain pun dapat sama-sama experience juga. Jadi kita perlukan lebih ramai lagi pelajar sebenarnya untuk kita anjurkan lagi program tu supaya dia lagi happening dan lagi seronok. Macam 2 tahun lepas kita anjurkan, 2 tahun lepas kita anjurkan program tu, dan mungkin dalam masa yang sama tahun ni ke mungkin kita akan anjurkan lagi program cosplay tu, sebab ada yang minta-minta juga kan. So yang saya boleh katakan antara pencapaian terbesar bagi sejak MCDOD lah, sebab kita menjadi penganjur utama untuk program tersebut. Program cosplay Cosplay. Selalu kita tengok cosplay ni dekat luar-luar sana kan. Tapi di Kuala Langat, di Kolej Merti Kuala Langat pun ada juga. Ya, bila kita bawa ke sini, kita nampak bukan pelajar kita je yang ada imajinasi tadi tu. Semua orang pun ada. Termasuklah pensyarah dia pun. Macam tu. Tak sangka-sangka mereka sebenarnya semua ada bakat terpendam Betul. Kita tak tahu je kan. Bila ada peluang baru tonjol. Baru nampak. Rupanya bakat jadi panda. Satu yang viral lah yang pernah viral. Dicungkil baru nampak. Tak cungkil tak nampak. Alright. Sebagai ketua program yang baru dilantik 2025.
bermakna sebelum ni kita telah ada pencapaian-pencapaian yang kita dah ceritakan tadi, pencapaian-pencapaian yang telah kita kongsikan. Jadi sebagai ketua program yang baru dilantik 2025 ni baru 2 bulan kan. Baru 2 bulan. Baru masuk kan? Baru lagi, segar lagi kan. Jadi Puan Fatimah, apa harapan SRP pada tahun 2025 ni ataupun sepanjang Puan Fatimah sebagai ketua program ni? Apakah harapan? Okey, harapan saya yang paling besar agar lebih ramai lepasan SPM yang suka kan orang kata bertukang design kan, guna software untuk design, boleh datanglah, jemputlah menyertai kami di Kolej Komuniti Kuala Langat di bawah program sejarah kebentuk dan pembuatan perabot. Sebab kita ajar from A to Z. Contoh yang paling basic tu memang nak melukis, guna digital dan cara nak manufacturing kan, cara nak keluarkan produk. So mana-mana yang berminat ke arah orang kata skill, nak enhance your skill, come and join us. Maksudnya mana yang rasa-rasa suka dengan kemahiran kan, suka dengan kemahiran, menggunakan mesin, kuranglah sikit nak fikir tu, imajinasi saja. Imajinasi saja. Kalau software pun kita boleh ajar. In fact kalau orang kata nak ikut kursus yang di bawah AutoCAD, saya pernah join dekat industri, dia bagi dalam range 750 ke atas. Kalau professional certificate 1600 ke atas. Di Kuala Langat, you all belajar free je. Kan, kita free lah. Percuma lah kan. Bayar yuran yang rendah lah. Bayar 200 you boleh belajar perisian tu. Semua dapat. Semua dapat. Okay. Jadi sikit tambahan lah dalam SRP ni, kekuatan ni berapa ramai pensyarah dia? Okey, kita ada 7 orang. 7 orang. 7 orang, 4 adalah orang kata hardcore. Kita di bawah background degree yang sama, iaitu Bachelor of Science in Financial Technology. Sama, saya, Encik Rahmat, Encik Faizal dan juga Encik Zukri. Kita bawa daripada degree yang sama, UiTM yang sama. UiTM di hatiku. Alumni UiTM. Alumni UiTM. Tapi kalau yang bukan bidang tu bukan bermakna dia tak boleh mengajar. Dia dah ada experience more than 10 years. So dia boleh tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah. So masing-masing ada kekuatan dia yang tersendiri. Baik, terima kasih Puan Fatimah. Sama-sama. Puan Syakirah, harapan sebagai ketua program CJ Animasi 2D yang baru. Kalau harapan sebagai ketua program SDD dan CJ Animasi 2D ni, of course lah macam Puan Fatimah cakap tadi, kita nak mengalung-alungkan lebih ramai pelajar untuk masuk ke sini. Sebab kelulusan yang diperlukan pun adalah sangat minimum. So pelajar ada banyak peluang untuk sambung belajar dekat sini, dan kita harapan saya sebagai ketua program juga, kalau boleh kita nak penuhkan enrolment setiap semester, dapat pelajar lebih ramai, kita dapat berkongsi ilmu dengan pelajar-pelajar. Macam tadi kalau SRP ada pensyarah 7 orang, SDD ada pensyarah 9 orang termasuk saya sendiri, dan masing-masing ada kepakaran dalam bidang masing-masing lah. Ada yang mahir dalam menghasilkan animasi, ada yang mahir dalam bidang lukisan. Kita punya otai juga, so dia ada pengalaman lebih daripada 10 tahun juga mengajar. Dan para pensyarah ni pun sentiasa mengalung-alungkan pelajar yang lebih ramai untuk kita sharing kita punya knowledge, dan juga kita tunjukkan lagi apa yang dimaksudkan dengan animasi 2D ni. Dan selalu orang sebut ada 3D, animasi 3D kan. So kita nak tunjukkan lagi relevannya animasi 2D dalam industri kita. Banyak harapan daripada Puan Syakirah juga yang menginginkan kesedaran pada penonton, minat yang datang. Betul. Jadi asalkan ada minat untuk belajar. Betul. Minat bakat boleh diasah kemudian macam tu. Tapi hari ni pun kita dah dengar banyak pencapaian yang ada dalam SRP, dalam SDD, yang mana bukan pencapaian yang biasa-biasa. Kan kalau SRP dengan SDD ni orang kata dah sampai international. Kan dah sampai dah pun. Jadi pada penonton di luar sana, bolehlah kan risik-risik, buat sikit research kan. Tak payah research pun, tengok podcast ni pun dah dapat banyak maklumat. Apa yang
pencapaian-pencapaian, apa hasil kerja, dan nampak hasil dekat sini, meja dia, kerusi dia, lukisan dia. Jadi dah orang kata dah clear, kan? Sepatutnya lah, kan? Jadi sebelum kita orang kata nak menutup, kan, podcast kita hari ini, sedikit orang kata kata-kata kepada penonton di luar sana, apa yang nak disampaikan lagi supaya pelajar penonton ni dapat minat untuk sama-sama. Okey. Saya dulu ke? Boleh Puan Syakirah dulu. Okey, untuk kepada penonton, especially kepada bakal pelajar Sejarah Universiti 2D di Kelas Universiti Kuala Langat ni, datanglah mendaftar di Kelas Universiti Kuala Langat. Pilihlah bidang Sejarah Universiti 2D dan enjoy proses pembelajaran di sini bersama dengan pensyarah yang ada kat sini lah. Pembelajaran yang menyeronokkan sebenarnya. Pembelajaran yang menyeronokkan. Stres tu ada tapi sikit. Stres tu ada tapi sikit. Tapi nanti kita boleh bawa berjalan. Kita boleh bawa pre-trip. Jangan risau. Ada semua tu ada. Semua ada. Banyak aktiviti. Kita banyak adakan aktiviti dekat kolej juga dengan pelajar, sama ada dekat dalam ataupun dekat luar. So pelajar bukanlah semata-mata duduk menghadap PC dan buat projek sahaja. So banyak aktiviti dia. Okey. Puan Fatimah? Kepada anak-anak di luar sana, datanglah ke Kolej Komuniti Kuala Langat. Kita punya syarat kemasukan pun rendah. Bukanlah rendah bermakna tidak berkualiti, tapi kita nak memberi peluang kedua kepada anda untuk menimba ilmu. Tak semestinya ilmu dalam kelas, dekat luar pun kita ajar juga. Ada macam-macam aktiviti. Jadi kepada bakal orang kata pelajar, jemputlah datang, pilihlah program sejarah kebentuk dan pembuatan perabot, tak rugi. Sebab ilmu tu boleh digunakan pada bila-bila masa. Itu saja. Jadi pada penonton di luar sana, jangan lepaskan peluang. Cukup jelas penerangan yang diberikan, padu apa peluang yang dah ada, kerjaya, laluan kerjaya, laluan nak sambung belajar ke diploma peringkat yang lebih diploma, kan? Dah jelas diterangkan. Dan di mana anda bermula, tak kira di mana anda bermula, yang penting pengakhirannya berjaya. Sebab sedikitlah ya. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Syakirah binti Murad dan Puan Fatimah Wati binti Hamzah kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini, podcast kita episod yang ketiga ini. Seperti biasa, jika anda ada cadangan ataupun soalan yang boleh ataupun pandangan, boleh nyatakan di ruangan komen yang disediakan. Jangan malu, jangan segan. Kalau segan nak tulis, boleh terus PM. Okey, jangan lupa like, share dan komen kami di podcast Jom Mengerti @KKKL untuk kami terus bersemangat untuk menghasilkan konten-konten yang lebih banyak. Jumpa lagi dalam program Jom Mengerti @KKKL bersama saya Fasih Dapati. Jangan lupa hashtag kita demi KKKL. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan penuh informasi. Jom Mengerti bersama kami.